Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, cikgu akan membincangkan jawapan soalan objektif untuk kertas 1 negeri Terengganu. Okey. Okey, mari kita permainkan masa. Mari kita ke soalan pertama. Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai kerajaan yang unggul? Okey. Tengok. Saya pertama sekali, berada di laluan yang strategik dan keupayaan pemerintah. Kalau bantuan ketenteraan dari luar memang automatik dah salah. Dilindungi kuasa besar pun salah sebab kita ada keupayaan dalam pemerintahan. Jawapan yang paling tepat adalah C. Okey. Apakah tugas Temenggung? Okey, tugas Temenggung pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Temenggung berfungsi sebagai apa? Okey, jom kita rujuk buku teks. Okey, jadi kita ada pembesar berempat. Okey, kita throwback balik. Okey, kita ada pembesar berempat, betul tak? Pembesar berempat. Okey, dalam pembesar berempat ni kita ada siapa? Kita ada bendahari. Kita ada Temenggung. Bendahara. Penghulu bendahari, Temenggung dan Laksamana. Baik. Jadi bendahara ni tugas dia apa? Dia merupakan pembesar yang paling penting sebab bendahara ni menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir. Ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Manakala penghulu bendahari pula, dan dia juga menjadi penasihat Sultan. Okey, penghulu bendahari menguruskan berkaitan dengan kewangan. Okey, mengurus perbendaharaan secara teratur. Okey. Temenggung pula, okey, inilah kita nak jawab soalan, dilantik untuk menjaga keselamatan kota. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. Okey, mengetuai pentadbiran bendahara. Mengutip cukai perdagangan. Mengutip cukai perdagangan siapa? Mengutip cukai perdagangan adalah Shah Bandar. Okey. Dan mengurus kewangan adalah bendahari. Kalau Laksamana ni pula, ia berfungsi sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Laut Melaka. Baik, pergi ke soalan seterusnya. Radin Adjang Kartini. Tengok.
Dia dah masuk bab 2. Okay, bab 2. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menulis 2 buah karya berikut. Habis Gelap. Habis Gelap Terbitlah Terang 1911 dan juga Penulisan Seorang Puteri Jawa. Mengapakah karya tersebut dihasilkan? Adakah ia untuk ancaman imigran dalam pentadbiran? Rakyat ditindas oleh penjajah, kritikan kelemahan pemerintah ataupun kepesatan kegiatan perdagangan? Jawapan yang paling tepat adalah rakyat ditindas oleh penjajah. Kedua-dua karya ini adalah tentang penindasan yang berlaku mendasarkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Cikgu highlight lah untuk korang nak senang hafal. Ni untuk memperkembangkan lagi semangat nasionalisme lah. Seterusnya, ingat ya, habis Gelap. Gelap ni adalah penindasan. Seterusnya. Jadi kita sambung kepada soalan keempat. Mengapa munculnya idea nasionalisme di negara kita? Peranan golongan internet, betul. Sokongan pegawai pemerintah, ada tak? Jadi idea nasionalisme ni terbentuk sebab 6 faktor, iaitu peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, pengaruh luar dan serantau, serta kemunculan golongan internet. Kita tengok sokongan pegawai pemerintah tak ada, kepelbagaian kegiatan ekonomi tak ada, kewujudan golongan bangsawan tak ada. Jadi jawapan yang paling tepat adalah A. Jadi kita buat keyword lah untuk yang ni. Sekejap. A, P kuasa 2. SPM. A merujuk kepada agama. P1 penulisan kreatif. P2 pengaruh. P2 yang ni, P1 yang ni. Pengaruh luar dan serantau. SP merujuk kepada sistem pendidikan. Dan M merujuk kepada media cetak. Bolehlah guna yang ni. P2 SPM. Apakah faktor yang mendorong tercetusnya Perang Dunia Pertama pada 1914? Kita tengok jawapan. Percubaan kuasa besar menguasai wilayah Amerika. Faktor yang mendorong. Wilayah Amerika. Tidak tepat. Dia bukan tepat. Perjuangan mengekalkan kemerdekaan Eropah. Bukan. Salah. Pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary. Pencerobohan wilayah taklukan Jerman. Paling tepat adalah C. Kita tengok dalam buku teks. Antara faktor yang mencetuskan PD1, persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa besar, kuasa imperialis kat Eropah. Mereka bersaing untuk dapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah, arang batu, petroleum, biji timah, memasarkan hasil industri. Persaingan tersebut membawa kepada permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan juga Jerman. Yang kedua, pakatan ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa kepada pembentukan pakatan tenteraan seperti kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Pakatan ketenteraan ini menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah
Seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing untuk menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Dan yang ketiga adalah krisis rantau Balkan. Di Balkan, akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia, Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak kepada krisis ini adalah apabila pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Jadi peristiwa inilah menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Jadi kita ada dua faktor yang mendorong. Pertama sekali adalah persaingan kuasa imperialis. Kuasa imperialis ni sebab berlaku revolusi industri. Perkembangan revolusi industri menyebabkan persaingan kuasa imperialis, kuasa besar lah. Sebab apa? Ada dua. Untuk tanah jajahan bagi peroleh bahan mentah. Bahan mentahnya contohnya kat sini lah dalam buku teks Arang Batu, Petroleum, Biji Timah memasarkan hasil mereka. Okey. Ni menyebabkan permusuhan antara Perancis dan juga Jerman. Yang kedua, pakatan ketenteraan, di mana kuasa Eropah ini telah pun membentuk pakatan ketenteraan seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kewujudan ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik di Eropah. So mereka ni pun bersaing untuk mendapat tanah jajahan. Negara dalam pakatan bersaing juga. Mereka bersaing untuk tanah jajahan berniaga sama dan senjata moden, dan bersedia untuk berperang. Dan yang terakhir adalah krisis rantau di Balkan. Di sinilah berlakunya pembunuhan yang menjadi pencetus kepada PD1. Okey, yang keenam, soalan 6. Okey, untuk soalan nombor 6, fahaman ideologi politik memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu, percaya kepada nasionalisme melampau sehingga sanggup berperang untuk meningkatkan imej negara. Ini merupakan fahaman ideologi fasisme. Apa beza fasisme dengan nazisme? Nazisme ni dia lebih kepada Jerman dan juga ada berkaitan dengan perjanjian Versailles, di mana untuk memulihkan negara nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian ini. Okey, yang ketujuh, mengapakah persidangan Raja-Raja Melayu pada April 1946 memutuskan untuk membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England? Okey, kita tengok. Adakah ia untuk menghalang British melanggar perjanjian? Mengkritik pelaksanaan Undang-Undang Barat, memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat, mendesak dan memaksa Raja-Raja Melayu. Untuk mengukuhkan bantahan, Sultan Perak, Kedah, Johor akan berangkat ke England. Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Menurut sistem perundangan British, mereka mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Paling tepat adalah D, mendesak dan memaksa Raja-Raja Melayu. Okey, yang ke-8. Soalan ke-8. Maklumat berikut berkaitan dengan faktor penyerahan Sarawak kepada British desakan kerajaan British. Apakah kesan tindakan tersebut? Pembesar tempatan mengetuai kerajaan.
Okey, kita tengok. Nana jajahan mendesak memberi kuasa yang lebih luas untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya, British dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelabuhan British di negeri itu. 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Vannerbroek tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Akhirnya, Vannerbroek pun bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Jawapan yang paling tepat adalah B, di mana Sarawak menjadi tanah jajahan British. So, dasar kerajaan British, tanah jajahan. Ingat, keyword dia tanah jajahan. Okey. Mengapakah tindakan jawatan kuasa kerja tidak disenangi oleh golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu? Okey, jawapan untuk nombor 9 adalah melibatkan wakil daripada pihak tertentu sahaja, sebab jawatan kuasa kerja telah bertindak untuk tidak melibatkan semua pihak dalam merangka Perjanjian Persekutuan TM, Tanah Melayu, PTM. Okey. Yang ke-10, apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ada 4 M. M yang pertama, mewujudkan kerjasama kaum. M yang kedua, membuka ruang kewarganegaraan. M yang ketiga, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan M yang keempat, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, soalan 11. Maklumat berikut berkaitan dengan usaha British menangani ancaman komunis di Tanah Melayu. 17 Jun 1948, Undang-Undang Darurat diisytiharkan. Apakah peristiwa yang menyebabkan undang-undang tersebut berlaku? Diisytiharkan. Jawapan yang paling tepat adalah pembunuhan pengurus ladang Eropah. Okey, soalan nombor 12. Gambar berikut menunjukkan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman menandatangani penamatan Ordinan Peraturan Darurat 1948. Apakah kesan zaman darurat terhadap negara kita? Apa kesannya? Okay, kesan yang pertama adalah mempercepatkan kemerdekaan. Kesan yang kedua, adalah menanam semangat perjuangan merangka sebuah perlembagaan. Tak, salah. Yang paling tepat, meningkatkan kos perbelanjaan. Iaitu B lah. Okey, soalan 13. Raja berikut berkaitan dengan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Apakah kepentingan penyata tersebut? Sukatan pelajaran yang seragam, bahasa pengantar yang sama. Okey. Kepentingannya adalah memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam generasi muda. Meningkatkan imej negara bukan, mewujudkan kestabilan politik bukan, membangunkan ekonomi rakyat pun bukan. Yang paling tepat adalah untuk memupuk nilai kewarganegaraan. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan penubuhan parti politik di Tanah Melayu. Tarikh September 1915, Independence of Malayan Party IMP, pengasas Datuk Onn Jaafar dan juga Tan Cheng Lock. Mengapa parti tersebut ditubuhkan? Mari kita tengok. Adalah untuk pertama sekali menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu. Kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Memelihara kepentingan penduduk, menyatukan pelbagai kaum. Jawapan yang paling tepat 4, yang tak ada 4 buah. Okey. Mencapai kemerdekaan negara. Menuntut keadilan sosioekonomi, memelihara kepentingan penduduk. Jawapan yang paling tepat adalah D, mencapai kemerdekaan negara dan menyatukan pelbagai kaum. Mencapai kemerdekaan. Okey. Ada 2 je ya. Dia punya
perjuangan untuk IMP ni dua je, kemerdekaan dan juga daripada penyatuan kaum ini kita nak kerjasama kaum berlaku untuk memerdekakan negara. Okey, soalan 15. Pada 21 April 1954, Tunku Abdul Rahman ke London bersama Tang Cheng Lock, T.H. Tan dan juga Datuk Abdul Razak Hussein. Peristiwa di atas dikaitkan dengan yang ni keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Hasrat untuk menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Okey. Dan bilangan ni mesti dipilih daripada pilihan raya. Okey. Tokoh berikut merupakan anggota kabinet pertama PTM, Persekutuan Tanah Melayu, Datuk Abdul Razak Hussein. Apakah sumbangan beliau? Okey, kita tengok kat sini. Datuk Abdul Razak Hussein, Menteri Pelajaran. Jadi, tengok jawapan mana yang dikaitkan dengan pendidikan. Yang paling tepat adalah A, memajukan pendidikan negara. Membasmi kemiskinan rakyat siapa? Basmi kemiskinan rakyat. Sistem maklumat. Ya Allah. Sistem maklumat adalah Ong Yok Lin. Meningkatkan mutu kesihatan. Kesihatan adalah Leong Yu Ko. Membasmi kemiskinan rakyat. Okey, untuk membasmi kemiskinan rakyat, bolehlah cari dan bagi tahu cikgu. Okey. Apakah terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Petanah Melayu? Apa terma dia? Jawapan yang paling tepat adalah menjaga kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Penggabungan semua negeri di tanah Melayu. Bukan. Pemberian kuasa mutlak kepada Sultan. Memang bukan. Mengehadkan kuasa kerajaan negeri pun salah. Yang paling tepat adalah D, menjaga kedudukan istimewa. Selain daripada itu, terma rujukan Suruhanjaya adalah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan juga martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dan 2 Dewan Perundangan. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Saat mencarikan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu dan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maklumat berikut berkaitan dengan reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Parti Negara menolak kewarganegaraan yang longgar. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Negara berkaitan dengan isu ini? Okey. Jawapan yang paling tepat adalah menganjurkan Kongres. Okey, mengadakan rundingan salah, melakukan demonstrasi pun tidak, membentuk Suruhanjaya pun salah.
Bagaimanakah kemerdekaan sebuah negara dapat dikekalkan? Jawapan nombor 4 memang dah salah dah. Meningkatkan usaha untuk kepentingan peribadi. So, potong nombor 4. Tinggal A dan juga C. Okey, menyumbang idea untuk keperluan bangsa. Betul. Nombor 3 betul. Jadi, nombor A tak ada 3. Jadi, jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, seterusnya. Maklumat berikut berkaitan dengan persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu. Jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Apakah peranan kedua-dua jawatan kuasa tersebut? Yang paling tepat adalah menonjolkan identiti negara. Okey, ingat ya, persediaan fizikal dan juga sambutan menonjolkan identiti negara. Okey, soalan 21. Konsep kedaulatan tradisional merujuk kepada pengiktirafan badan antarabangsa terhadap negara. Salah. Perkongsian kuasa antara badan-badan pemerintah. Tidak. Rakyat berhak menentukan hala tuju pentadbiran negara pun salah. Konsep kedaulatan tradisional bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Yang paling penting adalah, jawapannya adalah A. Raja memiliki kuasa tertinggi dalam pentadbiran. Apakah ciri negara yang berdaulat? Okey, apakah ciri negara yang berdaulat? Okey, pertama sekali adalah sempadan yang jelas, tepat sekali. Yang tak ada nombor 2, potong. Rakyat berbilang kaum, betul. Mendapat naungan daripada negara asing, salah. Kerajaan yang sistematik pun salah. Ni negara berdaulat. Kalau negara berdaulat, okey, ciri negara berdaulat ada 4 sahaja. Pemerintahan, mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai rakyat, dan yang terakhir, mempunyai perundangan. Jadi, walaupun kerajaan yang sistematik ni maksudnya pemerintahan lah kan, tapi dia yang lebih tepat, cari jawapan yang lebih tepat. Jangan cari jawapan yang lebih macam nak dekat-dekat tepat. Okey, yang paling tepat adalah C. Okey, 23. Allah. Okay. 23. British telah memperkenalkan Charter of Choice. Charter of Choice yang diambil dari England pada 1807. Mengapa undang-undang tersebut diperkenalkan di negeri-negeri Selat? Okey, jom kita tengok. Yang paling tepat negeri-negeri Selat iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura lah pada ketika itu. Singapura diperkenalkan dengan undang-undang ini. Dan undang-undang ini bersesuaian dengan negeri-negeri Selat sahaja. Sebab untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan juga ketidakadilan. Jadi paling tepat adalah melindungi penduduk asal. Asal. Okey, seterusnya. Mengapakah perlembagaan penting terhadap sesebuah negara? Kepentingan perlembagaan. Kepentingan perlembagaan. Menetapkan hala tuju. Macam cikgu pernah cakap, perlembagaan ni merupakan kamus kepada undang-undang di Malaysia. Perlembagaan persekutuan. Jadi, ia merupakan hala tuju pemerintahan negara. Okey. ABC ni tiga-tiga salah. Okey. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Apakah hak rakyat dalam sistem tersebut? Adakah rakyat berhak untuk melantik yang di-Pertuan Agong? Tidak sama sekali. Mengamalkan gaya hidup yang bebas. Memiliki 2 kewarganegaraan pun salah. Yang paling tepat adalah memilih
pemimpin negara. Di mana demokrasi berparlimen, kita akan ada pilihan raya. Untuk pilih kita punya ketua. Okey, pemimpin negara. Okey. Raja berikut berkaitan dengan komponen Parlimen Malaysia. Apakah X? Kita ada YDPA, Dewan Negeri dan apa dia X? Yang diperlukan Dewan Negeri dan juga Dewan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan. Paling tepatnya adalah B. Dewan Rakyat. Kalau YDPA, salah satu komponen dalam badan perundangan. Dewan Negara pula ataupun boleh juga disebut sebagai Dewan Senat. Dewan tertinggi lah. Dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara membahaskan berkaitan undang-undang yang telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat. DR. Jadi Dewan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan, dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat. Kat sinilah ada ahli dipilih oleh rakyat. Sebab tu nama dia Dewan Rakyat. Melalui pilihan raya. Okey. Di sinilah akan gubal undang-undang. Gubal dan luluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Lepas tu barulah akan undang-undang yang diluluskan inilah akan dibawa kepada Dewan Negara ataupun Senat. Okey. Tengok. Senarai negeri memperuntukkan kuasa kerajaan negeri. Apakah perkara yang terletak dalam senarai negeri? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. Pertama sekali adalah Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian dan Perhutanan, Kerajaan Tempatan dan Hari Kelepasan Negeri. Jadi yang paling tepat adalah D. D pula, maafkan cikgu, C. Okey, Pertanian dan Perhutanan. Okey, kita tengok jawapan soalan 28. Gambar berikut suasana mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mengapa mesyuarat tersebut dilaksanakan? Adakah untuk menyelaraskan undang-undang negara, menyelaraskan pelaksanaan dasar kerajaan, mengukuhkan kuasa jemaah menteri, melantik ahli Dewan Negara? Jawapan yang paling tepat adalah untuk menyelaras pelaksanaan dasar kerajaan. Okey, kita tengok soalan 29. Pegawai berikut mencadangkan idea pembentukan Malaysia, Lord Brassey dan juga Sir Gerald Templer. Mengapakah mereka mencadangkan pembentukan Malaysia? Pertama sekali untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Betul tak? Okey, kita tengok satu-satu. Okay. Dikemukakan oleh Lord Brassey untuk potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah. Okey, satu. Yang tak ada satu buang. Cuba. Okey. Sir Malcolm pun McDonald mencadangkan juga untuk tujuan bagi membentuk satu langkah ini bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi. Okey, Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah disegerakan bagi tujuan keselamatan. Okey, keselamatan. Jadi jawapan paling tepat adalah A. Sir Geoffroy Tory ni pula untuk kepentingan ekonomi. Okey, jawapan dia A. Okey, pada September 1962 referendum telah diadakan di Singapura. Mengapakah referendum tersebut diadakan? Kita tengok. Pada awak menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Paling tepat ada jawapannya adalah D. Okey. So September 1992 referendum ni adalah untuk
menyatakan bentuk pilihan Singapura untuk menyertai Malaysia. Okey, tengok soalan 31. Terdapat cabaran yang dihadapi oleh kerajaan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1993. Apakah cabaran tersebut? Jawapan yang paling tepat adalah okey, yang ni ingat tak? CP3. Pertama sekali, P adalah pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan juga Sabah. Lepas tu kita ada cabaran politik di Sarawak. Dan yang terakhir, perpaduan kaum. Okey. Jadi kita tengok cabaran yang kita tanda perpaduan kaum betul, pembangunan ekonomi dan ekonomi, kekurangan bahan mentah. Ketiadaan pemimpin yang berwibawa memang salah. Jadi nombor B dengan D dah salah. Adakah kekurangan bahan mentah? Okey, jawapan yang paling tepat adalah A, pembangunan ekonomi. Pembangunan dan sosioekonomi lah. Okey, apakah kesan slogan tersebut terhadap kerajaan persekutuan? Malaysian Malaysia. Lee Kuan Yew. Kesannya adalah pemisahan dengan Singapura. Okey. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dan juga perikatan. Kempen Malaysia Malaya oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Semua kaum menimbulkan keresahan. Jadi ini telah menyebabkan pemisahan. Sebab dia minta kesan ya. Pemisahan dengan Singapura. Okey, perkara berikut berkaitan dengan cadangan aktiviti kurikulum dalam laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Kegiatan persatuan, unit beruniform dan sukan dan permainan. Mengapakah aktiviti kurikulum diberi tumpuan? Dalam prasekolah, meningkatkan kemahiran teknologi. C dengan D tak ada kaitan. Okey, jawapan yang paling tepat adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, kalau atlet bertaraf dunia ni, ini berfokus kepada sukan sahaja. Tapi dalam soalan ni, ia berkaitan dengan tiga-tiga sekali. Kalau secara logik lah. Okay. Apakah matlamat penubuhan rukun negara? Memperkasakan semangat kenegerian. Salah. Nombor 3 salah. Buang nombor 3. Membentuk masyarakat demokratik. Menjamin hak kebebasan rakyat. Mencipta masyarakat yang adil. Masyarakat demokratik betul. So nombor 4 betul. Okey. Okey, dia rukun negara ni, negara bersatu, seterusnya masyarakat. Kita ada masyarakat demokratik, liberal, progresif dan juga masyarakat yang adil. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. Apa sih B? Okey. Soalan 35. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancar oleh Tun Abdul Razak bin Hussein 20 Disember 1974. Mengapakah rancangan buku hijau diperkenalkan? Jawapan yang paling tepat adalah B, untuk menambahkan pengeluaran makanan. Tapi wajar juga untuk semua tahu rancangan buku hijau ni merupakan satu rancangan untuk menambahkan pendapatan rakyat.
dan pengeluaran, menambah pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Ini dalam rancangan ni tumpuan diberikan untuk penggunaan tanah. Tanah sepenuhnya. Dengan macam mana dia nak penggunaan tanah secara sepenuhnya, dengan berusaha untuk mengusahakan tanah dengan tanaman jenis jangka pendek. Pendek. Okey. Itu saja. Maklumat berikut berkaitan dengan langkah penyusunan semula model saham dalam sektor korporat di bawah Dasar Pembangunan Negara (DPN). Apakah strategi yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut? Meningkatkan saham kaum Bumiputera sekurang-kurangnya mencapai 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Jawapan yang paling tepat adalah D. Program penswastaan. Program tindakan akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputera. Okey. Pada tahun 1963, Pertubuhan Malaysia, Filipina, Indonesia, Mafilindo telah ditubuhkan. Tujuan penubuhan Mafilindo untuk apa? Tujuan Mafilindo menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia. Jawapan yang paling tepat adalah menjaga keharmonian serantau. Tapi benda ni gagal. Siapa misalnya? Meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan. Okey. Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq dalam konteks pertubuhan OIC. Apakah kesan daripada penglibatan Malaysia dalam isu tersebut? Berikutan pengumuman gencatan senjata 8 bulan Ogos 1988 kepada perjuangan rakyat Palestin dan Palestine Liberal Organisation. Okey. Jawapan yang paling tepat adalah A. Pengumuman gencatan senjata. Okey. Berikut ialah negara-negara yang terlibat dalam isu tuntutan Kepulauan Spratly yang terletak di Laut Cina Selatan. Apakah asas yang menjadi tuntutan negara-negara tersebut kepada terhadap Kepulauan Spratly ini? Adalah sebab kesuburan tanah, keluasan wilayah, kedudukan geostrategik dan keindahan alam semula jadi. Paling tepat sekali, alam semula jadi memang automatik salah. Yang paling tepat adalah kedudukan geostrategik. So bila kita dapat sesuatu, contohlah kan, Kepulauan Spratly kalau kita dapat, maksudnya kita punya kedudukan geostrategik lagi luas lah. Okey. Berikut ialah persidangan yang telah disertai oleh Malaysia dalam menangani isu pelepasan gas rumah hijau, Protokol Kyoto 1997 dan juga persidangan alam sekitar 2007. Apakah persetujuan yang telah dicapai dalam persidangan tersebut? Mencipta senjata biologi, salah. Meneruskan penjualan baja kimia, salah. Meningkatkan pembangunan fizikal, tidak tepat, kurang tepat. Menggalakkan penggunaan tenaga baharu. Okey, itu sahaja untuk perbincangan soalan trial dalam video ini.